Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome back to my channel sahabat-sahabat. Tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana cara kita mudah untuk membeli dan jual saham dengan cara GTD. Apa itu GTD? GTD adalah Good Till Date yang akan memudahkan bagi seseorang pelabur yang bekerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 yang tak perlu pun anda nak tengok saham setiap hari ataupun setiap masa. Jadi GTD dah memudahkan anda untuk membuat pembelian dan juga proses penjualan saham. Jadi anda kena tonton video ni sampai habis. Saya akan tunjukkan caranya dengan cara yang sangat mudah. Jadi tak perlu anda nak tengok hari-hari saham anda. Sebelum anda nak menggunakan GTD ini, anda kena tahu kajian saham. Saham apa yang anda nak beli, dekat mana anda nak entry dan di mana tempat anda nak exit market. Jadi kepada yang di luar sana yang tak tahu lagi, anda boleh buka akaun dengan saya kerana saya merupakan individu yang berlesen dan hari-hari kita berikan kajian saham. Dekat mana nak entry, dekat mana nak exit. Jadi kepada rakan-rakan yang belum lagi ada akaun, kontak saya akan bantu anda. Jadi jom saya tunjukkan pada anda bagaimana untuk kita menggunakan GTD ini. Dan paling penting kita tahu nak exit market, bukan entry saja. Kebanyakan trader di luar sana mereka tahu entry tapi tak tahu nak exit. Jadi jom follow saya akan tunjukkan kepada anda. Okey, ini adalah platform yang saya gunakan iaitu UOB Kay Hian, daripada broker UOB Kay Hian. So sebagai contoh, macam saya sebutkan sebentar tadi, anda mesti dah ada kajian saham. Anda dah tahu kat mana nak entry, anda dah tahu kat mana nak exit. Sebagai contoh, yang mana FJC, satu kajian saham yang saya berikan pada klien pada harga 48 sen. Sekarang harga dia 50 sen setengah. Kalau anda tengok dia naik paling tinggi 515 lah sini. Ini dia punya chart. So kita bagi 48 sen. Kita berikan kepada 48 sen area sini. So lebih kurang dah meningkat naik sebanyak 5%. So balik kepada kita punya tadi. Kita dah tahu kajian saham apa. So sekarang kita nak tahu bagaimana nak menggunakan GTD. Tuan-tuan tengok sini buy and sell. So kalau kita nak buy, kita tekan buy, sell, kita tekan sell. So dalam saham kita kena beli dululah. Kita kena ada pemilikan. So misal kata kita dah beli dah pada harga 48 sen. So kepada orang-orang ataupun individu yang bekerja siang, malam ataupun pukul 8, pukul 5, tak ada masa nak tengok saham tiap-tiap hari. So ini adalah kaedah yang akan membantu anda. Sebagai contoh, so kita beli pada harga 48. So anda tekan buy. Dekat sini bila anda tekan buy, dia akan keluar paparan order entry . So kalau warna hijau bermaksud beli, kalau berwarna merah bermaksud jual. So sebagai contoh kita nak beli berapa, so dekat sini ada quantity times 100 unit, so kena masukkan nilai lot. Sebagai contoh lah kita nak beli 100 lot. Kita nak beli 100 lot. So dekat sini kita nak beli sebagai contoh semalam. Semalam kita buat kajian saham 48 sen kita nak beli. So anda fokus quantity, price dan dekat sini validity. Dekat sinilah yang anda kena tukar D kepada GTD. GTD, Good Till Date. Yang mana Good Till Date ni, anda diberi masa tempoh sebulan. Sebulan. So sebagai contoh, anda kena pilihlah tarikh mesti waktu Isnin hingga Jumaat, bukan hari Sabtu atau Ahad. Dia tak boleh. Dia kena hari Isnin ataupun dalam masa sebulan. Sebagai contoh, sekarang 3 hari bulan 11. Jadi anda nak letak berapa? Tempoh dia limit sebulan. Sebagai contoh kita letaklah dekat 20 hari bulan 11. Maksudnya di sini harga 48 sen ni selagi dia tak match, selagi harga tu tak kena pada 48 sen, dia akan terus buat order. Kalau anda tekan D tadi tuan-tuan, D. So sekarang ni anda beli, market tutup pukul 5. So esok pagi anda kena buat secara manual balik, kena key in order balik.
So, cara mudah anda pergi dekat GTD, Good Till Date. Anda pergi dekat GTD, ikut tarikh ataupun bila yang anda nak letak. Yang penting jangan Sabtu atau Ahad sebab market tak open. Okay, misal kata anda letak 20 hari bulan 11. Okay, dalam masa hari trading, okay, daripada Isnin hingga Jumaat, harga belum kena lagi 48 sen. Okay, dalam masa ni 13 bulan, harga tu match, harga tu pergi pada 48 sen ni, automatik dia dah terbeli. Macam tu maksudnya. So GTD ni dia memudahkan anda, dia buat auto order untuk anda, dia key in order untuk anda. So kalau anda letak day tadi, okay, kalau anda letak day, anda tukar day, so market tutup pukul 5 petang nanti, okay, macam hari ni tutup pukul 5 petang, esok pagi misal kata tak match, tak berjaya anda beli ataupun jual, besok pagi anda kena key in balik. Macam itu juga esok keesokan harinya kalau anda letak di. Tapi kalau GTD dia auto order, dia auto order untuk anda. So itu cara untuk bantu bagi orang yang bekerja daripada pukul 8 hingga pukul 5. Tak perlu anda nak tengok saham setiap masa. Pada yang belum lagi ada account, okay, kontak saya akan bantu anda saham kajian hari-hari kita bagi. Anda dah tak perlu nak risau dengan bimbingan yang berterusan yang saya berikan kepada anda. Itu saja. Kalau video ni bermanfaat ataupun ada persoalan, okay, tulis dekat ruangan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.